Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi kama fasiqatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Maksudnya, sesiapa yang membangun masjid kerana Allah walaupun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai para hartawan, dermawan, rebutlah peluang berwakaf bagi pembinaan masjid kerana ganjarannya sangat besar. Bagaimana pula yang tidak mampu atau tidak berharta? Sudah tentu anda pun tidak mahu terlepas tawaran yang hebat ini. Tapi bagaimana? Kini dengan wakaf tunai main, anda mampu berwakaf walaupun serendah RM10 atau sekurang-kurangnya RM1. Boleh berwakaf setiap bulan atau setiap minggu. Lagi baik, wakaflah setiap hari kerana istiqamah itu lebih baik. Seperti mana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Maksudnya, amalan yang paling dicintai Allah taala adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Wakaf anda boleh disalurkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah melalui kaunter main Pejabat Agama Daerah Bahang Imperial, atau lagi mudah, buka website main. Di situ anda boleh pilih mana-mana masjid yang ingin diwakafkan, terus transfer atau QR saja. Para dermawan yang dirahmati, hidup mati itu pasti. Wakafkan harta sebelum mati, banyak manfaat sedang menanti. Hidup bahagia tenang di hati, atau subur lagi diberkati. Pahala mengalir tiada henti, jadi bekalan akhirat nanti. Terima kasih pewakaf. Ila liqa, ma'as salamah.